Okay guys, hari ni kita nak ke Damai Laut Tree Resort Hilton dekat Pantai Remis. So tadi kita singgah makan dekat Silaturahim. Okay guys, kita naik motor, jumpa sana, luncur. Itu bellboy dah bawa barangan sampai ke reception. Itu kaunter untuk daftar dahulu. So tengok reception dia cantik. Reception dia katanya di dalam reception dapat biskut. So tepi reception ni view dia, view laut. View laut. Okay, di lobby dia. Alright. Okay guys, when you check in at reception, you can get contain walnuts. Ni souvenir daripada kakak kita Amoy. Okay, sekarang kita dah check in dekat sini. Lepas tu kita pergi tengok bilik. Ni lobby dia. Where my wife? Dah pergi bilik dah? Oh, okay. Okay, kat sini dia punya lift. So boleh tengok bilik berapa. Ni tingkat 3. Ni abang kita, terima kasih. Okay, sekarang kita dah sampai 1503. Kita cari bilik mana 1503. 1503 kat mana? 1503. Okey, sekarang kita dah sampai 1509. Assalamualaikum. Okey guys, so inilah bilik yang diambil. Kat sini tandas dia. Mana tengok ada budak kecil ke? Yes, ada pula budak kencing. Ni bilik air dia ya guys. So dinding tak adalah berapa masalah sangat. Kalau tidak kaca. Katil dia besar. Akin. So kami tadi booking. Patutnya biasa je kami add on 120 dapat sea view. Okay, tengok buka sikit. Tengok. Okay, kita tengok, kita ambil sea view add on. Wow, menarik kat sini. Nanti kita pergi mandi kat situ. Okay guys. Okay, so dekat sana difahamkan Pulau Pangkor depan tu. Depan tu Pulau Pangkor. Okay. Okay guys. Okay guys, ini TV dia. TV dia tiba-tiba ada nama, ada daftar kat TV ni. So apa yang dapat? Almari. Peti ais. Ada peti ais. Peti ais apa dia bagi kat dalam. Oh, dah ada air kotak siap dah. Bagus. Oh, tandas dia. Okay. Nice one. Dinding simen. Tak bercampur. Yang ni pun besar juga sebenarnya. Okay. Sinki dia. Okay. Sinki dia. Cantik. Semua dia ada bagi. Water. Apa ni? Hair dryer. Hair dryer pun dia bagi. Sebab gantung-gantung dia. Oh, terabur dah sikit. Dah terabur dah sikit. Ni dia bagi yang ni juga. Okay. Right.
Okey, sekarang kita nak pergi ke mana? Nak pergi Pantai Timur. Pantai Timur? Kuala Selangor. Pantai Selangor. Adam, mau nak pergi mana Adam? Sini. Jom, boleh tekan lift. Ih. Okey, bersiap-siap nak pergi? Pantai Timur. Okey, jalan. Kita nak pergi mana sekarang? Kita pergi lobi dulu. Okey guys. Cantik dia punya lobi. Okey, kat sini ada kereta Supra Kereta idaman anak-anak. Semoga berjaya memilikinya pada suatu hari nanti. Ni dekat depan tu dekat dia punya lobi. Okay guys, Doubletree by Hilton di Lumut Waterpark Resort Doubletree. Kat sini ada basikal. Boleh main basikal lah? Boleh? Cuba bawa basikal. Tahu, kena minta. Ya ke? Okay, kat situ lobi dia. Kat sini ruang menunggu. Okay guys, let's go. Kita get tour. Setelah pecahkan jeruk. Siapa pecahkan jeruk tadi? Belum apa-apa lagi. Adam. Okay, dekat Damai Laut Free Resort ada tempat water sport. Okay, boleh tengok cantiknya. Bawa apa tu? Jangan campak Akil, nanti pecah. Okay, lemas tak? Pergi tengah sikit. Pakai pelampung, takkan nak lemas. Okay, dekat sini ada water theme park untuk resort Damai Laut. Tengok boleh mandi-mandi kat sini. So, korang tengok kat situ, air tu penuh, dia akan limpah. Okay, inilah suasana dia. Water theme park ni ada je dekat tepi bilik je guys. Tepi bilik saja guys. Okay, kita tunggu air tu dah nak penuh. Okay, lagi air nak penuh. Okay, kita tengok. Duduk dulu Akil. Okay, air nak penuh. Duduk kat bapa. Duduk. Jangan nangis. Okay, sikit lagi. Duduk. Ni kenapa? Kenapa? Okay, tak apa. Akil kuat. Ya, tak sakit pun. Kuatlah, tahan sikit. Tak ada apalah. Mana air ni lambatnya. Main elok. Tak mau macam ni. Wow. Okay guys. Apa hal ni guys? Aduh, main sikit nangis. Mana Adam? Jom kita. Levelmu sini je. Tak payah pergi dalam. Punya pelampung. Wow. Adam. Abang tak buat je. Okay. Kita tengok siapa yang turun dulu. Wow, bestnya. Okay, sampai. Adam, mu kenapa? Ada masalah ke? Muka masam je. Lemas. Mu punya mulut darah mana tengok? Dah hilang dah? Oh, nangis. Okay, Adam. Adam duduk situ je. Sibuk je Adam. Berenang apa Akil? Tak semat pun.
Smart sikit berenang. Ya. Okay, berenang cepat. Okay. Tengok suasana. Oh, tu ada atuk untuk Ma tu. Mana shoe? Mu jangan jadi tak ada orang tolong padam muka. Dua, tiga. Okay guys, sekarang ni kita orang nak pergi ke bilik. Let's go. Let's go. Macam tahu je jalan. Okay, kita tersalah jalan, tersalah bilik. Belok. Kita tersalah bilik guys. Kita kena pergi tingkat 3. Sian tak mahu tengah atuk. Kenapa? Kenapa Tok Mang ngantuk? Dia dua. Kita pergi kat tempat main. Oh, basikal pagi je kan? Pagi esok. Okay guys, kat sini ada bilik game room ya. Okay, terima kasih sir. Kena tinggal kasut. Buka kasut, letak kat luar. Okay guys. Kita boleh main carrom, main congkak. Sampai pukul 10 Okay. Setengah jam sebelum kami keluar. Alright, terima kasih. Nama dia mainan apa ni? Carrom. Itu apa dah pelik? Itu ada dam mula. Ada chess. Yang ni ada apa? Red block. Lepas tu ada congkak. Okay. Jom, let's go. Okay, jalan. Cepat, jalan. Sini. Bukan situ lah. Sini. Hey, Adam. Okay, kat sini tempat minum. Okay. Boleh main snooker. Okay, masuk bola apa tu? Strike. Okay, tu dia. Tu kat sana. Main kat sana, Adam. Itu dia. Jadi tak? Oh. Daripada Adam. Sekarang kita berada di parking Double Tree. Okay, cuba tengok langit. Ada apa? Bulan. Mana bulan? Hui. Bulan cantiknya malam ni. Agak terang dan bulan dan terang malam ni bulannya. Orang kata kalau bulan terang ni apa maksud dia? Banyak. Hah? Banyak apa? Banyak ni. Pasal kitaran ni. Maknanya cahaya terang. Apa tu? Daun. Aki pegang apa? Semua. Arif pegang apa? Air. Asyu? Okay, let's go. Jam pantai lah. Nak ada pegang air. Nak. Jom. Lagi balik bilik papa nak buat Maggi goreng. Okay? Maggi goreng. Okay, so for breakfast dia makanan macam-macam disediakan. Fine. Nasi lemak balong ada ambil dah. Tapi okey je kamu nak ambil lagi. Roti canai. Ni roti canai dia ada banyak. Ni dim sum. Ambil lah sikit-sikit je. Buat rasa-rasa je. Okay, jom kita tengok lagi masuk kat dalam apa lagi ada. Okay, thank. Masuk dalam lagi boleh kan? Okay, ni makanan apa ni? Oh, ni nak ambil ayam. Pancake. Ada pancake. Ada sandwich. Ni tempat dia cantik.
Itu sana ada tu. Ambil je yang banyak. Apa dah cakap dah, 2 dewasa, 3 kanak-kanak. Air orange. Ni roti apa ni? Wow, nah cantiknya. Air. Kamu tolong balong ambil air lagi. Tak cukup tangan lah. Satu. Oh, ada. Okay, Teh tarik. the new one kan? Oh, okay, thanks. And the new one. Oh, the new one. Okay. Alright. Ritual hub teh tarik. Oh, okay. Wow. Nampak? Dia ada buat babi buih baru bayar. Okay. Wow, fresh bubble. This teh tarik guys. Thanks. Okay. Bye. Okay, pagi ni kita ambil view dekat luar, outdoor. So dekat sini dipanggil Pulau Pangkor ya guys. Berhadapan dengan Damai Laut Resort. Okay, dekat sini. Dekat kita orang mandi tu tadi. Nampak tak? Memang cantik guys. Korang boleh tengok ada pasir putih halus. Kat sini kita boleh explore lagi apa yang ada. Katanya kat situ Pulau Pangkor, sana Teluk Batik. Teluk Batik, siapa yang biasa berenang, kalau tak nak naik boat, boleh, tak ada masalah ikut sini. Nak free tak nak naik boat, boleh, tak ada masalah. Okay guys, cantiknya. Fui. Okay, dekat sini ada tempat rehat private beach ya guys. Ni ada boat nak pergi Pangkor, nak pergi mancing pun ada. So kat depan tu lah Pulau Pangkor kalau korang nak tahu guys. Guys, tolong guys, kat sini adalah private beach guys. So kat sini ada water sport, kat semua macam-macam ada. Kau nak main jet ski, nak main banana boat, nak main banana split, ada pokok ketapang, ada pasir, ada batu, ada adam, ada air, ada akin. Okay. Tu mak dia. Ni anak dia. Anak dia buat apa? Main istana paling besar. Okay, istana cantik. Buknya pendek. Aduh. Tapi sempurna. Aduh. Ya guys, cantik guys. Cantik guys. Okay, kat sini ada kids club. So dekat sini ada tempat main-main, library. Okay, dalam ni ada tempat baca-baca buku. Doll house, rumah, apa tu? Rumah main masak-masak. Kids Mart. Oh, ada kedai-kedai main. Kat sini ada kafe. Okey, kat sini ada workshop. Adam, mu main dengan siapa? Adam main dengan siapa? Ada kawan baru ke? Ya. Oh, ada balai polis.
Oh, siap ada lokap lagi. So kat sini nak tengok movie pun boleh. Tengok movie dalam ni. Tengok movie boleh. Kat sini ada main PS lah. PS4. Oh, siapa kalah keluar Awak nak main juga ke Akil? Awak terror ke main? Okay, kat sini ada gym. Boleh menghadap laut. Menghadap laut guys. Gym menghadap laut. Okay, sekarang kita berada betul-betul dekat laut Bay Resort dia. Okay, sebelum balik kita tidur dulu. Cantik tempat dia, memang cantik guys. Cantik guys. Okay, sebelum check out kita akan keluar pada sini. Dekat ada ketika check out sebelum lobby tu ada pula kios cotton candy. Cotton candy. Okay, cakap apa? Ya. Ini hijau. Okay, warna hijau dah siap. Now warna orange, warna yellow. Ini nama dia apa dah? Cotton candy. Gula kapas. Yes. Wow, sematnya. Okay. Apa ni? Dah. Okay, tamat sudah. Sekian di Damai Laut Resort. Bye bye. Loading back dulu.